Ada satu trait yang lagi tinggi daripada bijak yang menyebabkan dia boleh lebih jauh, iaitu lagi kejam. Setakat nak bunuh negara, ekonomi negara semua ni apa sangat. Sekali diimplement kat satu keluarga, fail semua, keluarga tu tak boleh keluar dari itu, rosak habis satu keluarga, 7 keturunan. GDP kita makin naik, negara secara total makin mewah, tetapi dia jadi K-curve. Yang atas ni dia makin naik, yang bawah ni makin turun. Sebab itu billionaire makin ramai, makin pandemik makin ramai je billionaire. Riba perbankan dan juga eksploitasi sumber alam. Ini merupakan antara cap jari yang ditinggalkan oleh kumpulan-kumpulan ini bagi mengeksploitasi ekonomi sesebuah negara. Perkara ini bukan baru, bahkan ianya telah terbina daripada zaman para nabi dan rasul dan mereka bawa sehinggalah ke hari ini. Mereka mengawal dunia dengan hutang dan ekonomi sehingga dunia seolah-olah terjerat di dalam perangkap mereka. Siapakah mereka? Episod kali ini kita telah menjemput Ustaz Suhail Sufian, wakil daripada Pemikir, untuk membincangkan satu episod tentang bagaimana Yahudi dan juga gerakan Zionis mengeksploitasi ekonomi dunia bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Saksikan video kali ini bagi memahami topik perbincangan dengan lebih mendalam. Sebenarnya terlalu banyak pembongkaran tentang sisi kejahatan Yahudi yang perlu saya kongsikan kepada anda supaya kita semua lebih faham isu sebenar yang berlaku pada tanah Palestin hari ini. Jadi saya sedang usahakan projek kandungan podcast Akal Wahyu ini dengan Bumi Mi'raj, Dunia Palestin dan Pemikir yang sekarang ini sedang giat bangunkan projek media Islami dan Palestin di media sosial. Kalau anda setuju konten Palestin dan pembongkaran Yahudi ini perlu dipertingkatkan, sokong projek ini dengan menyumbang melalui link yang ada di bawah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton dan juga subscribers kita. Alhamdulillah kerana terus masih lagi bersama dengan kita dalam channel Akal Wahyu. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan sedikit tajuk yang boleh dikatakan masih lagi dibincangkan oleh masyarakat kita pada hari ini dan ada terkait dengan beberapa isu yang sedang berlaku dan sedang berlangsunglah di peringkat antarabangsa pada hari ini berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan sebagainya. Cuma kita nak go deep sedikit, iaitu berkaitan dengan pemain-pemain latar-latar yang mendasari kepada konflik-konflik ekonomi yang terbabit bagi beberapa buah negara pada hari ini. Jadi pada hari ini kami di Akal Wahyu telah menjemput seorang panel yang cukup berkemahiran dalam membincangkan tajuk-tajuk seperti ini. Jadi saya rasa molek untuk kita terus kenalkan siapakah panel tersebut. Ianya tidak lain tidak bukan iaitu Ustaz Muhammad Suhail bin Muhammad Sufian selaku Ketua Sekretariat Penulis Ulum Syarak di Pemikir. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Jadi sekarang Ustaz dekat Pemikir, Ustaz sebagai Ketua Ulum Syarak. Jadi apa perkembangan semasa yang Ustaz tengah buat bersama dengan Pemikir hari ini? Basically sebenarnya kita masih memberi fokus kepada salah satu kepada tunjang ataupun paksi kepada pemikiran umat Islam, iaitu epistemologi ilmu. Maksudnya yang ni projek long term yang kami masih dalam proses, kami masih tengah berbincangkan. Petang pun ada bincangan lagi. Dan kami betul-betul fikirkan, susun balik sebenarnya dari sudut Islam, dari sudut agama kita. Bila kita kata satu perkara itu ilmiah, apakah dia maksud ilmiah itu sendiri? Kan? Jadi hinggalah ke akhir mencari kebenaran, hakikat dan sebagainya. Itu satu benda yang kami tengah tulis semula sekarang. On top of that, selain daripada tu, kita pun ada penulisan tentang ekonomi dan lain-lain lagi yang tu nantikanlah insyaAllah. Nanti. Okay, baik. Okay, satu perkembangan yang saya rasa menarik untuk kita dengarkan bersama lah. Cuma pada hari ini Ustaz, kita nak go deep kepada satu perbincangan tentang permasalahan ekonomi kita hari ini. Tapi kita nak tahu sedikit tentang pemain-pemain yang berada di belakang kepada konflik-konflik yang terkait dengan ekonomi kita lah. Jadi kalau kita tengok ada satu trend dekat media sosial dan sebagainya mengaitkan ada beberapa konflik di peringkat antarabangsa daripada perspektif ekonomi. Ada beberapa pemain yang mereka boleh kita gariskanlah secara bersama. Pemain tersebut sama ada dalam satu kumpulan yang sama, ideologi yang sama ataupun beberapa individu yang sama. Contoh, saya boleh katakan tentang konflik yang berlaku di Timur Tengah dan negara-negara Arab.
tentang oil reserve-nya dan sebagainya. So yang dikatakan antara pemain-pemain yang terlibat seperti kumpulan Yahudi, Zionis dan juga nama-nama seperti Netanyahu, semua naik nama-nama tersebut. Okay, jadi sebelum kita go kepada perbincangan pada era sekarang, boleh tak kalau kita nak bincangkan terlebih dahulu daripada perspektif Al-Quran? Sebab kalaulah kita katakan konflik-konflik ini berlaku disebabkan ada satu latar yang melatari benda tu, dan mestilah Al-Quran ada mention benda-benda tersebut. Orang Yahudi makin mana dia eksploitasi ekonomi untuk kepentingan mereka, eksploitasi sumber ekonomi dan sebagainya untuk kepentingan mereka. Jadi ada ataupun tidak daripada Al-Quran, hadis, bahkan sejarah ummah secara keseluruhannya yang menggariskan tentang bagaimana pengalaman kita dengan orang-orang Yahudi yang mengeksploitasi ekonomi untuk kepentingan mereka. Baik, pertama sekali terima kasih saudara Syafiq. Satu benda yang menarik tentang Al-Quran yang patut kita faham terlebih dahulu sebelum kita buka ni adalah Al-Quran bukan cerita tentang kehendak kita. Maksudnya bukan contoh macam soalan tadi tu lebih kepada apa eksploitasi Yahudi apa semua. Tapi kalau kita berlaku jujur di dalam Al-Quran, dia bukan cerita eksploitasi Yahudi je. Dia ceritakan tentang apa yang berlaku secara tepat untuk kita ambil pengajaran, sama ada yang tepat itu adalah perkara yang baik atau buruk. Maksudnya perkara yang baik pun Al-Quran cerita, yang buruk pun Al-Quran cerita. Maksudnya kalau kita cerita, kita cari pasal Yahudi, kita sebenarnya menggali sejarah Islam juga. Sebab zaman dulu Nabi-Nabi terdahulu semua Nabi-Nabi Islam, Nabi-Nabi kita kan, bukan orang Yahudi punya, kita punya juga kan. Jadi kalau kat situ mungkin saya boleh mula dengan sisi positif yang disebut dalam Al-Quran. Satu cita-cita yang ada pada Nabi Sulaiman kan, Rabbi habli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Maknanya Al-Quran menceritakan satu sudut yang positif yang ada pada orang Yahudi yang baik. Mana orang bangsa Yahudi yang baik, bangsa Yahudi yang hebat, Nabi Sulaiman, maka dia mendoakan, ya Allah bagilah aku satu kerajaan yang lepas ni tak ada orang dapat kerajaan lagi besar itu. Mana satu cita-cita yang cukup hebat kalau orang baik yang mengikulnya. Jadi itu satu sisi yang ada dalam Al-Quran. Malah banyak sisi-sisi baik. Ini satu sisi yang sebenarnya kalau kita cerita balik, kalau katalah saya ada orang Yahudi kata saya nak bertaubat, saya nak kembali, kamu kena tinggal Yahudi masuk Islam, saya akan cerita sisi ini. Saya kata sebenarnya Allah cerita dalam Al-Quran, Allah bukan cerita Yahudi ni teruk jahat-jahat, tak. Allah ceritakan macam mana susul galur sejarah ni ada kelompok yang baik yang berjuang. Nabi Sulaiman adalah Yahudi, Nabi Musa adalah Yahudi, ada keturunan Nabi Yaqub. Mana bila kita bercerita tentang keturunan Nabi Yaqub, itu baru Nabi Sulaiman. Satu lagi contoh macam Nabi Yusuf, perancangan ekonomi Nabi Yusuf. Tadi dari sudut kerajaan, ekonomi menguasai semua, zahir, ghaib, apa semua kan, itu level ekonomi paling tinggi lah penguasaan. Kedua adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga adalah keturunan Nabi Yaqub paling direct kan, Yusuf bin Yaqub kan. Dan Nabi Yusuf akhirnya kan masuk kan penjara, keluar penjara, apa semua struggle yang mana kita kena ambil inspirasi dari situ. Dan bila dia dilantik jadi ini, berdasarkan mimpi dia, berdasarkan kebijaksanaan dan mimpi dia, dia simpan sabah sini nak apa, mana 7 tahun kita simpan 7 tahun, yang mana dia sentiasa berfikiran jauh dalam ekonomi. Nah kalau kita tengok hari ini pun ekonomis Islam kan, kebanyakan dia akan kembali kepada ayat-ayat tentang Nabi Yusuf, macam Nabi Yusuf merancang dan sebagainya. Tanpa kita sedar, sebenarnya Nabi Yusuf juga adalah, kalau kata paling Yahudi, itu adalah paling Yahudi Nabi Yusuf lah. Sebab keturunan Nabi Yaqub. Yahudi itu maksudnya yang keturunan Nabi Yaqub. Kalau itu yang paling yang kita terima punya term lah. Sebab tu Bani Israel merujuk kepada anak-anak kepada Israel adalah Yaqub kan, sama. Jadi itu satu sisi baik penting yang untuk kita ambil pengajaran. Maknanya bukanlah Allah mengkritik keseluruhan Yahudi ni, tidak. Tetapi satu sisi lagi adalah satu sisi yang betul-betul positif. Satu sisi yang betul-betul negatif. Semua kedegilan dalam Quran, kebanyakannya, majoritinya merujuk kepada kaum Yahudi. Contoh dalam kedegilan ekonomi, kita tak boleh lari daripada kisah hari Sabtu. Mana hari Sabtu Nabi kata, okey, jangan kamu ni dekat tanam ikan hari Sabtu. Jangan kamu tangkap ikan hari Sabtu kan. Maka apa dia buat? Hari Jumaat dia letak pukat, dia letak jala kan. Kemudian hari Ahad dia ambil. Hari Sabtu tu semua ikan dah sangkut ke jala kan, hari Ahad dia ambil. Maknanya dia manipulate dia. Dekat sini sebenarnya kita boleh faham tabiat dia dulu. Bila dia nak lawan, dia tidak melanggar undang-undang, tapi dia manipulate. So dari Quran sini kita boleh faham kehendak ketamakan mereka tentang harta tu. Kita boleh itibarkan sebagai manusia, kita boleh ada satu keinginan yang tinggi tentang harta macam Nabi Sulaiman.
Contoh, salah ke kalau ada seorang anak-anak dia kata saya nak jadi orang paling kaya di Malaysia, paling kaya di dunia, paling ni, tak ada masalah. Sedangkan itu satu benda yang terpuji kalaulah dia nak hidup untuk diri dia. Dia memang kalau nak hidup untuk Islam. Maknanya contohnya apa? Contoh macam para sahabat. Para sahabat apa? Bertambah kaya tetapi cara hidup sama je. Mana para sahabat sebelum Rasulullah jadi khalifah lebih kurang je. Kan? Tapi kekayaan tu naik. Kita nampak itu kekayaan Islam bukan dia sangat. Aku hidup macam biasa je. Kan contoh kalau zaman hari ni Syekh Sof Qaradawi bila dia buang negeri, maka orang tanya macam mana kau nak makan almarhum. Kata aku kat Mesir aku makan roti je, kat sini makan roti apa beza. So dia something yang sebenarnya kehidupan kita start kaya bila kita bertambah duit pun kehidupan kita macam sama. Itu tanda kita kaya kan, bukannya tukar lifestyle. Kadang orang sekarang fikir tukar lifestyle. Itu selingan kata lama lagi kan. Okay. Satu benda menarik kalau kita tengok tadi, kita comeback kepada peristiwa hari Sabtu. Peristiwa tu nampak simple tetapi kita boleh faham apa yang berlaku tu sepanjang zaman. Peristiwa hari Sabtu tu berulang. Mana sepanjang sejarah sebenarnya kita nampak orang Yahudi ni dia tidak mudah-mudah langkah peraturan sebenarnya. Tetapi dia bend the rule. Paling pakar bend the rule. Sebab tu ada orang lawak tentang orang Yahudi. Dia kata kalau orang Yahudi tu kan, dia tak ada sepupu dia yang banker atau sepupu dia yang lawyer, maka dia bukan Yahudi kan. Seakan dia ada juga. Yalah, ni lawak orang US lah. Kita mungkin tak faham sangat kan. Mana lawak orang US adalah kalau kau ni tak kenal sepupu, tak ada sepupu yang banker atau sepupu yang lawyer, mana kau pun tak cukup Yahudi kan. Dia sekali itulah. Jadi itu bending rule. Jadi kalau ikut Al-Quran, dia cerita beberapa mazakhir yang mana kita kata evergreen sampai ke hari ini berlaku. Mana keinginan kita yang sepatutnya ada macam Nabi Sulaiman, macam mana perangai bangsa Yahudi ketika hari Sabtu. Dan satu lagi ayat Quran yang bagi saya sesuai untuk ni, cuma yang tu mungkin akan datanglah ke huraian dia, sebab biar kita stick to the theme. Al-Quran dia cerita flow, kemudian dia cerita flow yang berlaku pada zaman Nabi. Mana cerita yang dulu tu Nabi ambil pengajaran. Yang zaman Nabi, apa Al-Quran sebut dalam surah Al-Hajj, dia kata, Allah kata, kalau Allah Ta'ala la yuqatilunakum jami'an illa fi qurum muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka ni tak akan perangi kamu kan. Mana kalau perang kita bayang apa? Angkat senjata, pembunuhan berlaku. Yalah, tapi mana angkat senjata tu macam mana? Mungkin konflik berdepan lah. Maknanya macam yang hadis Nabi yang lain lah, Nabi kata tentang niat kan, Nabi kata warubba qutal baina safain wallahu a'lam. Mana boleh jadi dua pedang yang bertembung, Nabi kata. Mana gambaran perang tu macam Nabi gambarkan pedang bertembung lah. Tapi la yuqatilun jami' illa fi quram muhassanatin. Quram muhassanah apa? Macam Khaybar. Mana Quram kampung muhassanah yang garrison yang memang gaduh kan, muhassanatin umi wara judur, ataupun daripada belakang tembok kan. Jadi ni ayat ni sebenarnya cukup mendalam, sebab ayat ni tentang perang. Ayat lain tentang perang cukup berkait dengan Yahudi apa? Macam lawak saya kata tadi, Yahudi ni kalau kau tak ada sepupu yang banker atau sepupu ini tak cukup Yahudi. Mana Yahudi sangat sinonim berkurun-kurun lamanya dengan usury atau riba. Betul tak? Maksudnya kita tak boleh nak kata dalam fakta yang ada hari ini, bukan teori konspirasi, Yahudi adalah yang mengasaskan riba dengan paling hebat dekat dunia ni. Tak, bukan teori semua orang cakap benda tu, dan that's the reality. Tengok nama-nama apa JP Morgan apa semua nama Yahudi. Memang Yahudi betul. Dan kalau kita faham yang riba ni, ayat tentang riba apa? Tentang fa'zanu biharbi minallah rasulih. Siapa yang ni? Dan lupa kepala dia tu, fa'zanu biharbi minallah rasulih. Allazina yaquluna bilakum kama yakum allazi khatabatu yataqabbatu min zalika min qalu inna bai'a muslim ba fa halallahu al-bai' wa harama riba. Nak lupa kepala dan nak lupa, tapi ada satu quote yang belakang tu Allah kata, ana petik dia fa'zanu biharbin minallah wa rasulih, maknanya akan dijangan perang. Mana kita tahu dua ayat ni dua-dua cerita pasal perang. Apa sinonim ada, which is kalau yang ni dia pakai benteng-benteng, riba pun sama adalah perang, actually dia pakai benteng-benteng. Ini satu nanti persoalan yang mungkin ada orang tanya, so Ustaz macam mana Islamic banking ni benteng depan kan orang Yahudi ke apa? Itu kita akan cuba jawab lah kalau ditanya. Kalau orang tak tanya kita jangan jawab kan. Mungkin secara ringkas macam itulah kita boleh nampak sepanjang sejarah kita tak boleh satu
poin nombor satu adalah kita tak boleh nampak Al-Quran ni cerita poin jahat dia. Tidak, sebenarnya Al-Quran menceritakan semua poin, semua hakikat, semua realiti yang ada, termasuk tentang Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Yang mana benda tu kita kena ambil pengajaran dengan kuat. Tapi dah satu yang sudut juga kita nampak Al-Quran menceritakan tentang trickery, dia penipuan, keadaan yang ada tu adalah satu perkara yang real juga. Yang mana sekarang orang kata kalau kita sebut benda ni, ini teori konspirasi. No, Al-Quran cakap kan. Jadi tu mungkin sedikit mukadimah lah kot, panah enjin orang kata kan. Okay. So ada beberapa statement yang saya tengok daripada Ustaz punya kenyataan tadi yang kita boleh highlightkan untuk perbincangan kita. Antaranya adalah berkaitan dengan bagaimana Yahudi sebenarnya dia tidak melanggar undang-undang, tetapi dia memanipulasi undang-undang. Jadi sebelum kita go through kepada apakah idea dan falsafah bagi penghalalan riba oleh Yahudi ataupun macam mana diorang gerakkan banking tu semua. Jadi kalau kita highlightkan dalam konteks keagamaan itu sendiri, kita kalau orang Islam kita memang clear lah, which is riba haram. Tetapi kalau mereka kata riba, macam mana tu kita nak kata mereka mengeksploitasi riba untuk kepentingan mereka? Sebab seingat saya ada beberapa siri podcast kami sebelum ni, tapi ni dalam konteks keagamaan sedikit, dalam teks-teks mereka dikatakan orang Yahudi dia punya eksploitasi dalam konteks riba adalah dengan melalui kitab mereka, which is dikatakan Tuhan telah menghalalkan riba tu untuk bukan Yahudi tetapi untuk Yahudi haram. Jadi selain daripada tu, contoh perbankan. Okay, kita kata perbankan tu adalah satu instrumen yang digunakan oleh orang Yahudi. Pada peringkat asasnya, adakah benda tu satu manipulasi ataupun memang terhasil daripada idea dan pemikiran mereka untuk buat bank dan mereka jalankan benda tu? Okay, jadi ada 3 soalan lah saya dapat pick up tadi. Banyak juga soalan. Pertama adalah apa dia falsafah sebenarnya yang ekonomi yang ada di sebalik kita bincang ni. Sebab ya, bila kita bincang fenomena bincang fenomena yang ada hari ini, mana macam mana ada istilahnya the financialization of the economy, mana ekonomi kita terlalu financialized, the debt ekonomi yang ada terlalu dahsyat, maknanya terlalu hutang semua. Mana di balik semua benda peristiwa yang berlaku minum sikit di balik belakang ni, dia mesti ada dia punya underlying filosofi yang ada. Itu soalan pertama. Sebab benda tu tak akan bergerak melainkan ada underlying filosofi. Pertama sekali, cukup menarik sebab tadi kaitkan dengan Yahudi, tentang kalau kita bandingkan ada 2. Saya rasa ni satu understatement yang ada. Understatement, kenapa saya kata understatement? Sebab majoriti kita akan kata tentang mazahir atau peristiwa yang berlaku ni adalah kepada bank je. Yang tu saya akan sentuh lagi sebab nanti dia terlalu cerita pasal banking. Tapi boleh kita kata underlying filosofi, kalau kita tengok kepada Yahudi, orang Yahudi ni bukan bapa filosofi kepada capitalism, which is the underlying philosophy for the banking industry, betul tak? Mana bank ni tak akan muncul melainkan ada idea capitalism. Mana tak adalah bank yang muncul sebabkan ni. Kita bayangkan macam tu, capitalism is the underlying philosophy yang ada tu. Dia memang dia bapa kepada capitalism punya pemikiran. Tapi on the other side kita tengok, diorang ni juga adalah bapa kepada ideologi sosialism. Karl Marx adalah Yahudi, Hegel adalah Yahudi. Dan kalau kita tengok the Fabian Society yang menubuhkan lepas tu London School of Economics, yang kita tahu dia adalah Jewish punya ni semua, Jewish pedigree semua tu, mereka juga Yahudi. Dan mereka kata dia nak wujudkan society yang betul-betul beriman kepada, berpegang kepada socialism. Jadi bagi saya understatement untuk kita kata everything is capitalism, semua adalah capitalism, semua adalah belah sini. Tapi sebenarnya diorang tengok kat sini juga, kita nampak bertembung, tapi saya nampak apa yang berlaku adalah dia disinergikan dari sudut bahasa hierarki, orang kata mustawa atau bahasa diorang ni adalah dia pada level-level tertentu dia akan apply tertentu kan. Mana contoh kenapa Fabian Society still nak buat socialism, saya rasa benda tu make sense. Sebab socialism konon-konon ada class society, tapi dia yang paling emphasize the class yang ada. So bila
kita nak buat ni implementation dia, still ada satu kelas buat lain, yang kelas bawah ni dia semua standard je, dia senang kontrol. Bila semua standard, kapitalism dapat pakai masa tu kan, kapitalism dapat jual benda yang sama, things like that. Jadi globalism semua dia akan pergi kepada sama. Makanan yang ada kat sini, ada kat Amerika, ada kat ni. Jadi penghilang utama tu akan untung, sebab dia akan jual benda sama kat satu dunia tanpa dia perlu. Jadi semua underlying ni sebenarnya dia ada the deep philosophy yang kita sebut humanism, yang mana kalau materialism dia panjang cerita sikit, tapi humanism yang mana dia akan pergi kepada fit the human needs. Tapi kita tak boleh nafikan bagaimana kapitalisme dan socialism dia bersatu pada satu idea monopoli, ekonomi monopoli yang ada. Mana kalau contoh socialism, monopoli itu kepada state. Socialism, monopoli itu dia akan pergi kepada capital. The more kita monopolize dia punya capital, the more kita punya profit, more ni. Sebab tu kalau kita tengok kesan yang ada pada hari ini, orang dah tak cakap pasal bell curve lah ke apa, orang cakap pasal K curve kan. Pernah tengok K-curve yang dia accelerate pada tahun 2020 ke atas. Masuk K-curve ni, kalau ala boleh google je, ChatGPT pun ada kan. K-curve ni mana macam ni, kita tengok global GDP, mana contoh US GDP, Malaysia GDP makin naik. Rasa tak hidup makin naik? Tak. Ke makin mahal? Makin mahal lah. Tapi GDP makin naik, GDP Malaysia makin naik apa? Ya, betul lah. Betul juga. Jadi macam mana? Dia macam tak synchronize, ataupun kita pun macam tak. Jadi macam mana nak jawab? Jadi orang mula bertanya lepas 2-3 tahun kan, data yang tunjuk bahawa memang semua orang dekat B40 ke M40 ke rasa bahkan hidup makin susah sebenarnya, tapi dalam masa yang sama makin ramai boleh pergi melancong. Bercerita ni bukan fenomena Malaysia je, satu dunia. Makin ramai the luxury goods makin dahsyat. Macam contoh data baru ni ada keluar Rolex for the first time lepas berapa tahun demand lebih banyak dari supply. Mana the luxury goods ni makin banyak orang nak beli. KFC pula nak tutup dah dekat ni. KFC, apa lagi yang fast food punya chain ni, mana orang bawah rasa nak beli kat Wendy's, nak beli kat KFC ni mahal. Ni US punya cerita, data bukan kita cerita Malaysia Malaysia punya data nanti yang takut nanti jadi isu kan. Kita cerita US kan. Jadi diorang mula bercakap tentang K-curve. Masuk K-curve apa? GDP kita, maknanya kita punya gross domestic product, mana kita punya beli, kita punya spending semua makin naik. Maknanya negara secara total makin mewah. Tetapi dia jadi K-curve. K-curve maknanya yang atas ni dia makin naik, yang bawah ni makin turun. Mana kita ni sebenarnya makin ke bawah. Kita rasa barang makin mahal, hidup makin susah. Yang atas ni rasa lagi mewah. In total naik. In total naik. Tapi yang ni dia makin bawah. Yang ni makin ni. Sebab tu billionaire tercipta terlalu ramai kat West dia billionaire. Makin ramai. Makin pandemik makin ramai je billionaire. Ni nipah virus, tak tahu pandemik tak pandemik. Kita harap tak lah. Tapi dia macam tu, dia jadi K. Jadi tak salah untuk kita kata kita rasa hidup makin susah. Sebab apa? Sebab memang hidup makin susah. Dan orang makin mewah. Shopping mall ingatkan nak tutup, tengok makin banyak. Betul tak? So doesn't make sense. Tapi itu keadaan. Dan luxury goods tu orang beli kan. Mana dia jadi macam tu. In total benda ni hanya dapat buat dengan falsafah belakang ni, humanism. Maknanya contoh GDP dia dapat dengan apa? Dengan orang spending. Orang spend atas apa? Atas kehendak dia kan. Maknanya negara berjimat, negara GDP jatuh kan. Tapi kalau ikut Nabi Musa tu 7 tahun kena jatuhkan GDP ke macam mana kan. Nabi Musa, Nabi Yusuf. Jadi tak semestinya. Mana contoh bila orang tanya orang kaya tu apa, tadi semua saya sebut, orang kaya tu adalah orang yang kan, kalau ikut Islam tu orang yang syukur. Orang yang syukur apa? Dia berpada dengan apa yang ada, alhamdulillah, selesai. Mana lahir orang macam mana? Orang yang bukan humanis yang itu, dia macam mana? Orang yang syukur ni adalah orang yang duit bertambah pun gaya hidup dia sama je, macam relax je kan. Tidak perlu aku gaji dah naik ni, dah pejabat awam naik gaji lah apa, maka kalau tukar kereta kena. Kita hidup macam itulah orang yang kaya. Dari Islam dia nampak macam tu. Tapi dari sudut sana, no, you must spend supaya cycle ekonomi berjalan, cycle ekonomi GDP naik. So sampai bila kan? Jadi itu underlying dia humanism. Kehendak orang yang atas ni dia nak makin kaya, dia nak monopoli. Kehendak bawah ni dia cuba dapatkan dengan dia bagi dengan nikmat-nikmat yang murah-murah kan. Tetapi nikmat tu sebenarnya nikmat-nikmat yang murah kan. Jadi benda tu adalah benda yang berlaku sebenarnya. Kita bukan cerita tentang teori konspirasi.
benda pun kita dapat rasa juga kan, dan semua berpunca daripada falsafah yang sebut tadi. Bukan kapitalism, sosialisme tak. Saya rasa kita kena comeback dengan satu bentuk penilaian semula falsafah. Sebab kapitalisme dan sosialisme ke, nak kata dia pakai apa, Keynes ke apa ke, benda ni mungkin dah dekat 50 tahun dah orang pakai. Mungkin kena tengok balik macam mana. Cuma dia underlying pun satu understatement kalau kita kata inilah Yahudi saja. Sebab bukan Yahudi saja dia dapat buat, dia adalah satu gagasan. Boleh kata gagasan, nak kata Amerika Yahudi pun tak juga. Trump bukan Yahudi kan, dan yang Europe tu bukan Yahudi pun. Tapi kenapa diorang semua conspire apa semua tu? It's something yang kita kena cuba fikir balik kan. Adakah sebabkan semua nak kaya, settle kan, atau macam mana? Tapi kesimpulan pada soalan tu, soalan yang pertama tadi underlying falsafah. Soalan kedua adalah tentang keadaan hari ini. Saya dah jawab je tadi dengan keadaan yang K-curve tu. Dan soalan ketiga yang saya dapat pick up daripada saudara Rafiq tadi adalah, jadi dalam keadaan macam ni sebenarnya adakah Malaysia, mungkin kita nampak hari ni kan, Malaysia secara tak langsung lah, Malaysia macam mana? Satu benda yang menarik tentang Malaysia ni, mungkin saya boleh katalah secara ringkas, Malaysia adalah pakar dalam menjadi sederhana. Ni negara ke atau rakyat? Sama-sama lah. Okey. Maknanya contoh, orang paling mewah kat Malaysia pada tahap dunia dia adalah mewah yang sederhana je. Orang yang miskin kat Malaysia pada tahap dunia adalah miskin yang sederhana je. Mana taklah miskin sangat, taklah kaya sangat. Yang kaya pun taklah kaya sangat. Mana contoh orang paling kaya kat Malaysia macam ciput je banding dengan US ke Europe punya kaya kan, dengan Arab punya kaya, betul tak? Sama juga macam bank kat Malaysia, kata tadi nak kata bank Malaysia besar tak, ciput je, taklah sebesar macam JP Morgan, Chase apa semua, kecil je. So Bank of China ke apa, kita sebenarnya kita masih dalam keadaan yang sederhana. So satu soalan yang kita kena cuba jawab, adakah cukup dengan sederhana? Sebab sederhana ni biasanya orang sederhana average kena bully kan. Kita kena tarik, kita kena bully. Tapi kita kena bully pun secara sederhana kan. Maknanya bayangkan kalau Canada dengan ni semua kena bully tahap apa kan. Yalah, tarif tinggi. Dan actually respon negara kita pun respon yang sederhana. Ada orang kata Anwar dah terlalu ni. Saya kata tak, PM tidaklah terlalu melobi, tapi tidaklah terlalu defend. So masih sederhana. So kita ni pakai yang sederhana lah dari sudut ekonomi. Sama juga macam kalau kita tengok dari sudut kesusahan yang kita dapat pun, sebagai kesusahan yang sederhana, dia tidaklah susah sangat, tapi nak kata tak susah juga, macam itulah. Okay, ada satu benda menarik tadi Ustaz disebut berkaitan dengan sosialisme dan juga kapitalisme. Sebenarnya dia ada macam seolah-olah satu pertemuan yang menghubungkan mereka ni. Adakah kita boleh kata sebenarnya yang menghubung mereka ni bukan sahaja ada satu tujuan yang sama dan juga satu falsafah pemikiran yang sama, tetapi adalah terbina daripada satu entiti yang sama? Macam adakah mereka ni asalnya daripada satu kumpulan, tapi disebabkan masing-masing fikir okay, kita kena bawa idea sekian-sekian untuk kepentingan sekian-sekian. Yang pun satu lagi pun buat macam tu. So dia asalnya adalah satu. So adakah kita boleh kata begitu? Susah sikit nak jawab. Sebab dia macam, contoh macam ni lah, dia tidak semudah untuk kita kata, sebab sama macam kita kata orang Islam adalah yang satu sebab sama tauhid. Okay. Sebab tu dalam ayat Quran tadi, sambungan ayat Quran tu kata la yaqatilunakum jami'an illa fi qurum hasanatin aw min wara'i judur. Allah sambung apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita rasa dia orang ni satu, tetapi wa qulubuhum syatta, sebenarnya mereka terpecah-pecah. Contoh yang paling real kita boleh nampak baru ni berlaku World Economic Forum. Jadi Trump kata macam ni, yang ni kata macam ni, ini kata macam ni, ini kata macam ni, ini kata macam ni. Jadi nak kata dia orang bersatu tak? Tetapi dia orang as an entity satu yang ni, dia mungkin macam yang Imam Syafi'i kata, bila Imam Syafi'i kata al-kufru millatun wahidah, kan, kekufuran itu adalah satu agama yang satu, kan, millatun wahidah, kan. Imam Syafi'i syarah apa? Imam Syafi'i kata perubahan antara dalam tu, contoh kita dalam tu sesama al-kufru tu pindah-pindah adalah macam berpindahnya mazhab dalam Islam. Itu pandangan Imam Syafi'i. Okey. Maknanya kalau berpindah daripada sosialisme kapitalisme sosialisme, itu mazhab tu. Beza mazhab je. Maknanya kalau kita boleh quote Imam Syafi'i tu, walaupun zaman Imam Syafi'i tak ada kapitalisme sosialisme, tapi kekufuran tu sebenarnya sebagai satu millatun wahidah. Imam Syafi'i kata cuba tengok kekufuran ni sebagai macam dia bertukar mazhab je sama dia orang. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dekat Europe apa semua pun, bila contoh US betul-betul buat kapitalisme,
jadi Great Depression lah apa, pop dia bagi sikit kan, bagi sikit insentif, jadi macam socialism sikit apa semua. Jadi sebenarnya dia akan guna setiap satu tu pada waktu dia bukanlah macam something yang ni. Jadi contoh, kita boleh kata Amerika kapitalis lagi ke sosialis? Tu pun perlu dibincangkan juga tu, sebab dah macam bercampur. Jadi tapi kalau kita tengok, orang kata the most capitalist punya government adalah Amerika. Sebab apa? Sebab billionaires dalam kerajaan tu sendiri kan. Negara lain tak buat macam tu. Tapi dalam masa yang sama, rakyat dia tu menuntut healthcare, menuntut ni, tu tuntutan sosialis, bukan tuntutan kapitalis. So Amerika as a whole tu, kepimpinan dia ke, rakyat dia ke, atau apa? Dia kapitalis ke sosialis? Jadi ini satu benda yang sebenarnya bagi saya, kalau kita, dia perlu nak mendalami baru orang tu, tapi untuk kita cukup kita nampak sebagai fenomena. Dan macam Syafiq kata, kadang pindah sini ikut dia kan. Cuma benda yang konsisten, mereka dalam contoh isu Palestin, mereka contoh dalam isu ekonomi Islam dan ni, dia akan letak shilling, dia akan letak ni, dia itu satu yang saya rasa lebih penting untuk kita tanya. Kita mungkin boleh tanya dong, kapitalis ke sosialis, kita tengok Keynes, liberal ekonomi apa semua, kita akan nampak satu kesimpulan dalam setiap satu tu, ya betul, fenomena. Tapi satu kesimpulan yang real yang saya nampak dalam perjalanan semua tu adalah, dia adalah reaction terhadap krisis. Mana contohnya ni, dalam Islam kita tak suburkan ketamakan kita sangat. Maknanya kadang kita macam kita tamak untuk umat, macam tu lah. Okay. Mereka ni bila dia akan push kita tamak betul-betul kan. Mana kalau kita tengok apa bahasa Malaysia, tamak betul-betul, kehendak kita betul-betul, berlaku masalah. Bila berlaku masalah, dia selesaikan masalah tu, muncul ideologi dan juga ekonomi punya sistem yang baru. Kalau ideologi tu masalah, muncul ideologi ekonomi. Jadi dia sebenarnya reaction mana yang Hegel sebut tu berdasarkan fakta sejarah tu memang ada benarnya kan. Kita tak boleh kata dia salah total juga. Mana Hegel kata dialektik tu berlaku juga, tesis. Jadi sebab tu kalau kita tanyalah mana-mana ekonomis, kebanyakan ekonomis dia bukan pakar dalam memakmurkan ekonomi, dia pakar dalam menjaga ekonomi jangan jadi masalah. Ni borderline, kau jangan jadi, takut jadi masalah, so kena PR, kena ni. Adakah direct impact? Sebenarnya taklah direct impact sangat. Dia impact dia lebih kepada menjaga supaya kita tidak ada krisis. Kita tidak ada krisis kan. Jadi kalau katalah kita nak suburkan ekonomi, lalai kata tu kena bahagian the public sector apa semua, kena suburkanlah, kena apa kan. Still dekat tangan orang yang buat bisnes, tangan orang yang kerajaan, dia bukan tangan ekonomis ni sangat. Ekonomi, jadi itu satu ruang yang berlaku hari ni lah. Cuma soalan tadi tentang ideologi, dia lompat, saya masih nampak macam tu. Dia tidaklah terlalu hitam putih. Kadang ada orang urus ni hitam putih. Yalah, betul. I am a socialist. Yang kata tengok tak ke mana pun. Sebab contoh apa satu negara yang betul Sosialis dekat dunia hari ni? Selalu orang kata North Korea, Russia dan sebagainya. Tapi taklah sosialis sangat kan. Mana China ada politburo dia, lepas tu ada circle dia, ada ni semua. Jadi nak kata terlalu sosialis tak sangat lah. Saya nampak macam tu. Satu lagi point of view yang menarik untuk kita tengok adalah kalau kita perasan negara yang ada hari ni dalam sudut ekonomi, contoh yang betul-betul pergi gila-gila jauh macam China, sebenarnya dia mula jadi pergi jauh bila dia tidak melabel diri dia kapitalis atau sosialis. Maknanya dia bila Xi Jinping dan orang sekitar dia tu, dia penuhkan dengan the most rational people yang ada, which is engineer kan. Semua calculation kan. Mana kalau composition parlimen atau politburo lah kat sana, yang paling ramai majority of engineer, paling ramai engineer, bukan majority by exact saya tak ingat, tapi paling ramai engineer is China. Sebab dia very rational. Dan bila rational, dia akan tengok bila ada peluang dia buat, bila peluang dia buat, bila ni buat kan. Jadi dia bukan kita sosialis, kita akan pegang betul-betul ni, kita kapitalis, kita akan pegang. No, bukan macam tu. Dan moving forward macam tu. Sebab kalau kita tahu Islam pun sebenarnya yang mengkritik sosialis dan kapitalis, Muhammad Qutub, Syed Qutub, Abdul apa semua, kebanyakan dia tak bawa kepada satu conclusion ini haram. Berbanding contoh macam ideologi Misraism haram, ideologi humanism, atheism haram, clear. Tapi bila
kapitalism, socialism, dia tidak pergi kepada haram. Dia akan pergi kepada sebenarnya ada sebahagian yang ada dalam Islam, ada sebahagian ni kita tolak, ada sebahagian dia soal macam tu. Dia kena ada lalu satu proses epistemologi, satu proses falsafah ilmu untuk kita tapis. Dan benda tu sebenarnya kita kata, dalam Islam apa yang dia buat ni macam, ni mana korang nak kata Islam je betul. No, actually China buat benda macam tu. Dia tengok apa good in kapitalis, dia ambil. Apa bad in kapitalis, dia tolak. Good in socialism, dia ambil. Bad in socialism, dia tolak. Jadi dia pergi jauh kan. Kita dah buat lama in terms of philosophy. Pakar-pakar falsafah kita dah buat. Tapi yang Muhammad Qutub, saya Qutub, apa semua Qutub lah. Dan juga apa, kalau kat belah Pakistan tu, Allahumma salli ala Muhammad, lupa nama dia. Tak kisahlah semua. Majority masa tu, contoh macam kalau kat belah US tu, Allah lupa, muka dia semua keluar, nama tak keluar. Ismail Faruqi. Jadi semua dia buat benda sama. Dia tidak mengatakan secara mutlak ini salah, ini salah. Jadi dia ambil yang baik, tolak yang buruk. Kan? Tapi kenapa tak implement macam tu? Sebab kalau kita tengok China implement, dia jadi. Kita lagi awal discover that. Mana masa pemikir Islam ni discover bahawa kita ambil yang baik, tolak yang buruk ni, masa tu China tengah poverty lagi. Betul. Tengah dunia ketiga lagi. Kan? Jadi saya tengok sebenarnya Islam dah bagi penyelesaian lama dah. Ini penyelesaian jangka awal. Tapi akan datang kita kena come out dengan kita punya filosofi sendiri. Ekonomi apa? Macam mana ekonomi? Macam mana ni? Yang tu akan datang kot, bukan podcast kali ni. Okay, jadi Ustaz pun ada sebut tentang bagaimana tentang pemikir-pemikir Islam mengeluarkan sedikit pandangan ataupun idea berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya. Okay, terkait sikit tentang negara Islam itu sendiri. Okay, secara peribadi saya kata antara negara-negara barat dan juga negara-negara Islam resources kita terlampau banyak. Minyak, emas dan sebagainya, oil, gas, itu memang majoritinya negara Islam. Tapi sampai satu tahap saya teringat ada satu kata-kata daripada Allahyarham Syekh Al-Qaradawi. Dia kata baju yang aku pakai ni daripada negara sekian-sekian, which is Europe. Semata Europe. Ni sekian, ni semua Europe. Dia sampai satu tahap dia kata, mana umat Islam punya produk? Kita tak mampu untuk memerdekakan diri kita sebab kita terlampau bergantung ekonomi kita kepada satu pihak. Dan sampai satu tahap kita merelakan diri, seolah-olah merelakan diri untuk dieksploitasi oleh pihak tersebut. Macam syarikat-syarikat Yahudi yang agak besar dalam bidang minyak sebagai contoh, dieksploitasi minyak-minyak negara-negara Islam. Okay, kita macam redha, biarkan begitu. Sampai satu tahap negara-negara yang ada pemain-pemain yang besar ni, dia boleh tekan umat-umat Islam, negara-negara Islam, untuk mengikut apa yang mereka nak. Sebagai contoh, dalam konteks negara-negara Arab lah. Okay. Negara-negara Barat ni ada syarikat-syarikat minyak yang besar. Di belakangnya adalah Yahudi-Yahudi yang kapitalis besar ni. Mereka eksploitasi minyak di negara-negara Arab, bawa keuntungan pada negara Arab, tapi dengan syarat apa-apa berkaitan isu Palestin ikut kami. Ini apa yang saya nampak lah, situasi yang berlaku pada hari ini. Dan akhirnya negara-negara Arab sekali ikut. Wa'imah lah negara-negara yang dikatakan ada terkait ataupun ada pada tempat tersebut keberkatan. Ada beberapa negara, Mesir, Jordan, Saudi sendiri. Jadi wujud satu persoalan, sebenarnya apa yang berlaku pada negara-negara Islam ni? Adakah sekadar menerima benda tersebut dan membiarkan sahaja ideologi-ideologi dan juga gerakan-gerakan eksploitasi daripada Yahudi ni mengeksploitasi mereka, dan mereka sekadar macam I just follow, at least you give me something. Okay. Satu quote yang menarik awal tadi, yang Syekh Qaradawi tu, saya teringat masa zaman saya kat Mesir. Zaman saya kat Mesir tu berlaku sejarah yang sebenarnya saya bangga mula-mula. Memang bangga sebab yang cerita benda tu kat saya tu orang Arab sendiri. Mana orang Arab kat Mesir masa tu dia bangga. Kau jangan risau, aku sekarang tak beli kereta lagi. Kau kata kenapa? Sebab aku tunggu tahun depan nanti Proton masuk Malaysia, masuk Mesir. Wah, macam tu lah dia macam dia bangga lah. Proton masuk Mesir. Dia kata kita masa tu dengan Proton masa tu, dia ingat Proton tahun 2007-2008 ni masih masalah tekan tingkap tak naik. Macam mana kan? Jadi betul. Arab bukan main. Kita masa tu dengan persepsi alah Proton dekat Malaysia aku tekan tingkap pun tak naik kan, stres lah. Tapi Arab kami bangga. Dia kata ini adalah satu-satunya syarikat kereta orang Islam. Lepas tu saya kata saya diam je. Kau tahu tak kau betulkan aku, Proton ni satu logo pertama dia kan, sebelum harimau tu dia letak bulan dan bintang.
sebab Islam. Oh, kita kan logo Proton kan Betul. sebab Islam, melambangkan Islam semua. Jadi tengok logo tu bangga Proton kan. Apa tu saya dengar. Lepas tu dia kata Proton ni Tun Mahathir dan sebagainya. Dan tahun selepas tu Proton masuk Mesir dan dia beli Proton. Saya tak tahu lah dia beli ke tak, tapi saya sangka baik dia beli. Saya tahu Proton masuk Mesir. Kenapa? Masa tu kakak saya kerja Proton lagi kan. Lepas tu dia hantar barang ikut kawan dia yang datang ke Mesir. So saya pergi apa nama, bukan dealership room tu lah, mana yang apa orang panggil apa, showroom Proton tu. Saya pergi sebab nak ambil barang. Kakak kirim dari Malaysia kan. Ambil barang, tengoklah showroom. Masa tu bangga. Sebab apa? Ini adalah produk umat Islam kan. Majoriti Proton adalah Bumiputera, majoriti Bumiputera adalah Muslim. Itu reality. The fact is macam tu. Okay, fast forward, bila kita cerita hari ni kan, mana nak kata produk Islam tu kita bangga. Sama juga macam contoh kalau kata bangga tu lah, saya pergi Langkawi, pergi dekat apa kedai apa, masa saya pergi Langkawi tu, masa tu boykot tengah kuat. Jadi dia adalah stok-stok yang apa, gula-gula boykot, cocok boykot kan. Tapi seller tu semua, saya pergi 2-3 kedai, seller dah, abang yang ni, saya tengok dia kata, oh abang jangan risau, yang ni yang tak boykot, ni semua dari Turki. Jadi maknanya umat Islam sebenarnya, bila kita ada tauhid, kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita sebenarnya memang berbangga dengan kita punya produk. Dan memang bila la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita akan rasa kita punya tanah kita, semua kita punya, tanah umat Islam kita punya, ini harta umat Islam. Sebab tu kalau contohlah, mungkin harap lepas tak akan tangkap contoh isu kuil Hindu di tanah-tanah haram kan. Ingat saya sebut kuil Hindu di tanah-tanah haram okay. Jadi kuil Hindu di tanah-tanah haram, contoh kenapa umat Islam marah? Adakah sebab kat situ ni? Tak. Sebab dia mengganggu tanah umat Islam. Sebahagiannya tanah milik umat Islam. Ada tanah kubur, tanah ni. Itu je. Sebab kita rasa itu bukan tanah Jais punya, itu tanah kita. Yalah. Di mana inci ada tanah umat Islam, tanah kita. Malaysia, kita ada satu level lagi, tanah Malaysia ni tanah umat Islam kan, secara in general, agama persatuan agama. Jadi itu adalah satu naluri dan semangat yang jelas daripada awal. Memang kita macam tu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ditanamkan kita macam tu. Dan benda tu berkait dengan sumber-sumber. Ada tak umat Islam yang suka sumber dia dieksploitasi? Mesti peringkasannya tak adalah. Sepatutnya tak ada. Okey, kata bukan umat Islam lah, manusia secara in general, dia kena eksploitasi dan dia suka. Pelik lah. Wah, pelik lah kan. Jadi kita kena faham konteks yang berlaku sekarang, eksploitasi yang berlaku, dia sebenarnya majoriti dia adalah bukan bermula pada tahun 2000 ke atas. Tak. Kebanyakan dia adalah pada 1900, 1700-1900. Dia adalah pasca kita, apa yang kita nampak hari ini adalah pasca kolonialisasi British, pasca kolonialisasi yang berlaku kan. Jadi pasca kolonialisasi yang dah berlaku selama 100 tahun kan, mana kalau kita kata kolonialisasi itu 1950 kita merdeka, 60 majoriti merdeka semua, kita baru 70 tahun baru lepas yang tu. Sejauh mana kita dah pergi dan betul-betul bebaskan kita punya ruang lingkup skop kita semua ni kan. Dalam kata lain, saya suka tengok benda dari sudut progres berbanding kita tengok situasi semata. Contoh macam tudung lah. Orang kata sekarang ni tu orang pakai tudung macam ni, tapi sebenarnya 80-an orang lagi tak pakai tudung. So sekarang progressing lagi baik kan. Okay, contoh dijajah semua, ekonomi besar semua ni, tapi sebenarnya makin berkurang penjajahan tu, orang makin sedar. Kenapa kita sekarang tiba melompat? Contoh kat Afrika, sebab dia orang baru korek balik. Contoh Burkina Faso, yang France ni apa semua baru korek balik. Jadi kita tahu. Jadi bila tahu tu, maknanya dia dalam proses untuk ni. Jadi kita menuju ke arah post kolonisasi. Aku tak nak koloni sikit pun, decolonization, betul tak? Itu yang terma yang digunakan pakai. Okay, cuma bila kita cerita pasal decolonization semua ni sekarang ni kan, kenapa masih ada yang redha dengan colonization tu? Itu keadaan dia kan. Boleh jadi dua jenis. Kalau kita tahu ada dua kelompok lah. Satu kelompok yang memang dia identify dia sebagai part of the West, part of the yang belah sana. Contoh macam UAE, bersungguh-sungguh nak kata dia adalah sebagai, dia dengan Israel macam adik-beradik kan. Dia dengan Yahudi macam adik-beradik kan. Jadi seolah nak bunuh-bunuh macam tu. Tapi ada yang tengah mencari arah. Contoh macam Saudi. Saya suka gambarkan Saudi ni mencari arah sebab MBS Muhammad bin Salman ni sebelum ni dia adalah macam
membontuti Muhammad bin Zaid ni. Mana follow. Tapi sekarang tak, dia macam mencari arah. Dia macam fight balik. Dia mencari identiti lah, mudah cerita. Sebab tu kalau kita kata colonialization, benda nombor satu yang dibuat masa kolonial adalah perubahan identiti. Mana kita daripada identiti kita merdeka kepada identiti kita dijajah. Dari identiti kita ni boleh berdikari tanpa orang lain, kepada identiti kita kena hidup dengan orang lain. Kita kena berharap kalau kita tak dapat bantuan barat, kita tak dapat teknologi dia, kita tak akan maju. Seolah identiti tu yang kita nak kena ubah kepada kita boleh maju dengan tangan kita sendiri. Kan? Jadi bila kata apa yang berlaku sekarang MBS apa semua ni pun part of perubahan identiti yang berlaku, decolonization yang berlaku. Jadi satunya, dua kesimpulan besar yang kita kena faham. Satu, tak ada siapa redha dijajah. Dan kedua adalah proses penjajahan tu sebenarnya kita memang tengah kurangkan. Saya lebih lihat kepada ni. Cuma rantaian utama penjajahan tu sebenarnya kalau tengok dia dalam belakang tu ada falsafah. Yang tu yang saya risau. Ada pun mazahir yang berlaku tu saya satu part risau. Tapi falsafah tu, mana tauhid perlu diterjemahkan dalam kebebasan insan yang betul-betul bebas. Hari ni sebenarnya kita makin tak bebas, kan? Kenapa billionaire dekat ni boleh jadi gila-gila, Bill Gates apa semua? Sebab dia monopoli. Dia monopoli. Sekarang ni phone kita Android, kan? Windows. Kenapa kita tak buat sendiri? Sebab kita tak buat secara negara terus sendiri. China buat jadi, kan? Dia buat owner. Dia kata Huawei by 5 years aku nak kita ada OS sendiri. Dia buat. Lantak lah Android tak Android, buat, kan? Jadi benda tu satu yang umat Islam kena. Sebab tu saya kata falsafah ni dia bermula dengan keinginan untuk kita menang, keinginan untuk kita berjaya, keinginan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Once kita dapat falsafah tu, cara fikir macam tu, barulah lepas tu kita akan dapat keinginan ekonomi yang betul. Kalau awal tu jiwa kita dah kalah, keinginan ekonomi betul tu akan salah. Jadi kerisauan saya tentang keadaan hari ini dengan penjajahan yang berlaku. Contoh Burkina Faso, dia punya hasil dia dalam 10% je dia dapat. Yang lain semua dapat kat Perancis. Perancis bukan negara Perancis, jutawan-jutawan bilion-bilion Perancis, kan? Negara Perancis dapat apa? Dapat tax lah kepada bilioner tu, kan? Jadi dekat macam tu. Dan kadang Venezuela dia nak cuba jajah. So sebenarnya diorang ni bukan nak cuba jajah tu, bukan nak kat orang Islam je, dekat semua, kan? Dia cuba nak monopoli, dia ideologi monopoli. Dan kita pun kena monopoli kebenaran. Dan kita kena istilah saya guna monopoli kebenaran. Kita kena yakin kita yang betul. Dan kita kena yakin jiwa yang menang. Sebab kita ada tauhid, kita kembali kepada Allah, kita menang. Dari situlah baru kita boleh lahirkan idea-idea, falsafah-falsafah yang betul-betul akan merubah dunia dan akan menang akhirnya. Kalau tak, kita akan masih sangkut kepada contoh Malaysia nak maju macam mana, kita kena ambil FDI, Foreign Direct Investment. Malaysia nak maju macam mana, kita kena pastikan sawit kita jual keluar. Adakah itu sahaja? Kan? Sawit, siapa makan sawit? Kan? Kalau dulu kita tanam ubi sebab kita makan ubi, contoh, kan? Jadi itu semua dia dalam satu bentuk ekonomi. Kena fikir dulu kita menang. Okay, soalan tadi ada juga tentang masalah. Itu satu level ekstrim yang saya nampak yang mungkin kita tak boleh buat apa sangat. Okay. Faham tak? Maksud saya macam ni tu kalau tak boleh. Maknanya macam ni. Maknanya kita cerita pasal perang, kita cerita pasal perjanjian lama. Apa yang kita boleh buat? Maybe dalam konteks kenegaraan mungkin ada something lah. Yalah, tak kita ni rakyat biasa apa boleh buat? Paling kurang pun desak. Tapi sampai tahap mana je kan? Tak itulah, betul tak? Tapi kita kena lahirkan falsafah semua dah. Okay. Yalah, betul. Ada satu angle lagi yang ni. Sebab penjajahan ni kena faham, dan benda ni tak ada orang khilaf pun. Bukan berlaku ekonomi je, berlaku dari sudut pemikiran, budaya dan juga kehidupan. Penjajahan kehidupan. Satu benda yang penting yang kena faham, adakah diorang nak perang sebab perang semata? Tak ada siapa nak pergi perang melainkan perang semata, melainkan askar-askar yang dah brainwash habis. Dah brainwash habis macam askar Israel. Bukan askar Melayu, askar tanah Melayu ni semua okey. Askar Israel dah brainwash lah. Aku nak kena kan macam dah tak betul lah. Yang tu je nak pergi perang, nak pergi perang. Mujahidin pun bukan macam tu. Brainwash askar Yahudi. Jadi diorang ni yang dah brainwash ni apa semua, yang tu je nak pergi. Tapi yang lain ni dia akan buat kira-kira. Contoh bila Israel nak pergi serang Iran, kan, dia dah buat kira-kira berapa, kan, mana Iran dah buat kira-kira berapa trilion yang diperlukan untuk menang lawan Iran, berdasarkan perang Iraq dan juga berdasarkan perang Teluk. Dia buat calculation macam mana, berapa trilion diperlukan untuk perang Iran, kan. Dan trilion yang sama dia dah secure dengan deal dengan the whole Middle East tu untuk pembelian senjata dan sebagainya. Jadi
Dia buat kira-kira. Dia bukannya something yang kita pergi serang Israel, pergi serang. Dia serang Israel tu 2 tahun lepas dah ada dah plan pembangunan Gaza. 2 tahun dah ada. Jadi dia ada kira-kira dia. Dia buat kira-kira profit, loss, apa semua. Dia memang kira-kira juga. Sebab apa? Di belakang kira-kira tu dia tahu dia nak jadi lebih kaya, nak jadi monopoli, nak jadi lagi ni, dia kena buat kira-kira. Kan? Orang yang jenis kita labur memang kau rugi. Dia ada kira-kira dia. Jadi poin dia adalah kira-kira adalah dia ternyata kalau dia pergi perang kat semua tempat, kira-kira dia tu dia akan rugi. Tapi dia nak menang, dia nak menang dengan ekonomi apa semua, nak menang kira-kira semua ni, dia kena menang dengan penjajahan kehidupan. Mana contoh macam ni, seorang yang dekat Malaysia, dia hidup cakap bahasa Melayu, kan? Tapi makan dia semua makanan yang bukan Melayu, kan? Pakaian dia semua bukan pakaian yang asal Malaysia. Kerja dia pun kerja yang tak ada kaitan dengan Malaysia, kan? Hiburan dia pun tak ada satu pun hiburan Malaysia. Mana TV3 Akasia ke apa tu dah tak tengok dah. Contoh lah, kalau tengok Akasia pun tengok tu pun masalah macam western juga. Kan semua. Jadi kehidupan dia adalah kehidupan yang bukan dah identiti yang sebenar. Dan bila dia bukan identiti yang sebenar, diri dia sebenar, mana Melayu, Islam dan sebagainya, maka dia akan dijajah kehidupan dia. Bila dia dijajah kehidupan, maknanya apa? Dia eksploitasi kehidupan. Maka dia akan makan makanan western, mana big chain store yang mana akhirnya keuntungan dapat kat Yahudi juga, kan? Contoh macam orang kata pasal boykot tak boykot, kan? Jadi akhirnya kalau kita tengok, kan, dengan selamba je yang franchise yang merah kuning, bukan Selangor, merah kuning bukan Selangor, kan? Yang kuning tu tengah perang Gaza, dia boleh buka lagi berapa franchise lagi dekat dengan sempadan Gaza. Kenapa? Untuk bagi dekat tentera-tentera. So, dalam semua keadaan tu kita boleh kata yang kat sini tak ni, nampak? Dijajah ke tak dijajah? Dieksploitasi tak dieksploitasi? Dan kita bergembira dengan eksploitasi tu. Tahu kan makanan merah kuning tu tak berkhasiat satu. Lepas tu bila dia buat, nak kata eksploitasi tu, bila dia buat resepi baru, dia akan pastikan apa KPI nombor 1 resepi. Kalau Afiq buat restoran, KPI nombor 1 apa resepi? Orang kena datang balik edited. Nasibnya betul. Biasanya orang akan jawab sedap. Mestilah dia buat resepi yang sedap. Tapi dia tak nak buat sedap. Sebab sedap tu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nombor 1 adalah addiction. Sebab dia nak orang terjajah dengan kehidupan tu. Bukannya dengan ni, kan? Mana orang yang di level penjajahan, level gula dia adalah gula yang tidak terlalu manis sampai orang tidak orang muak, tapi tidak kurang manis sampai orang tidak addicted. Semua benda macam tu. Dia sampai tak macam tu. Jadi dia bukan nak pergi kepada quality, bukan nak pergi kepada sedap, dia pergi pada addiction je. So the whole, sebab apa? Monopoli hanya boleh jalan bila ada addiction dengan kuat. Addiction terhadap hutang, addiction terhadap ni. Dan benda tu bukan sekarang je, dari zaman British dulu. British kan, dia bergerak mana-mana dia akan bawa opium, kan? Kenapa bawa opium? Itu addiction lah. Addiction. Bila addiction dia akan pegang orang yang addicted. Betul tak? Sebab dia ada supply. Dia buat macam tu kat China, dia buat macam tu dekat tanah Melayu, dia buat macam tu kat satu dunia. Jadi orang kata, macam mana British ni boleh ni? Ya, dia ikut hiburan, ikut ni. Dia dulu lagi, dia bukan benda baru. Cuma dulu tu dia datang dengan resident. Dia datang, resident ni maksudnya apa? Yang duduk situ, betul tak? Resident. Kita sekarang residency kan. Resident, saya setiap kali tu residency tu segeram je kan. Sebab resident ni dia duduk situ, dia bagi entertainment dekat sultan-sultan, dia bagi entertainment dekat pembesar-besar. Dan akhirnya yang menentang dia adalah pembesar-pembesar yang kebal daripada hiburan-hiburan tu, kan? Mana Abdul Rahman Limbong semua kebal daripada hiburan-hiburan tu, yang tak isak dadah, yang tak perlukan perempuan, tak perlukan ni, kan? Kata tak perlukan perempuan tapi dah dapat kahwin 4, selesai lah, kan? Jadi benda yang Islam dah bagi kebal. Sekarang ni dah bukan level pembesar-pembesar, di level the mass market secara keseluruhan. Maknanya pada hari ini, kan, contoh kan, tengok dekat US, semua di belakang pornografi Yahudi, belakang Pornhub Yahudi, belakang bukan Tumblr, OnlyFans ada start dating, saya tak ingat nama aplikasi dating diorang pun Tinder. Dia ada Tinder, nak sebut Tinder. Semua belakang tu Yahudi. Semua belakang LGBT Yahudi. Jadi diorang memang in terms of ni, dia monopolise kehidupan dan masuk dalam media sosial belakang Yahudi. Dia pergi pada addiction. Sejauh mana benda tu addiktif, kan? Makan, apa kita berhibur, apa pakaian kita, kan? Addiction pakaian ni kita macam aku nak kena trend baru, nak kena ni.
melancong, apa semua melancong barulah kan, dan sebagainya. Dan benda tu adalah something yang sebenarnya bila dijajah kehidupan, dia sebenarnya dia bukan satu aspek lagi tentang ekonomi, kapitalisme, sosialisme yang kita kena nampak selain daripada yang belah sini je. Dan saya yakin belah sini kita dah sembang banyak dah pasal perang, penjajahan semua. Penjajahan kehidupan yang berlaku pada hari ini, macam mana ketagih dengan kredit card. Once kredit card tak sampai limit, rasa hidup tak lengkap. Espelator tu selagi tak sampai limit tu, pakai. ada limit tak espelator? Saya tak pernah pakai, kan? Saya pun tak pernah pakai, tak tahu. Kan, saya pun tak pernah pakai, tak tahu kan. Jadi kan, bukan nak promote Shopee, tapi point dia adalah benda-benda tu adalah benda yang kita tak tahu. Dia adalah satu addiction. Kan? Sebab tu dia hutang ni adalah satu addiction. Kalau kita tengok orang yang senang berhutang ni, dan dia buat addiction tu dalam bentuk yang mana kita boleh addicted tanpa rasa malu. Addiction ni biasa kita akan malu. Contoh addiction gagah, dadah, aku nak dadah, malu nak cerita orang. Tapi addiction yang ada ni dia boleh buat tanpa kita rasa malu. Kenapa? Sebab semua kita buat tanpa orang tahu. Dan kita rasa bangga. Sedangkan kalau tengok ni kelakar ni pakcik-pakcik lama lah, atuk-atuk cakap kan, orang dulu dia addicted dengan nak kahwin lagi. Tambah kan, mana addiction yang halal kan. Tapi hari ni tidak. Ini mana perkahwinan makin lambat, addiction nak tambah anak contoh kan. Mana addiction benda yang bagus, aku nak lagi lah, rasa anak aku dah besar. Ini tak, dia tak ni, tak kahwin lagi kan. Dia semua benda-benda ni adalah benda yang sebenarnya kalau kita tengok Islam dia memandu. Dia tidak bagi kita addiction, melainkan kepada tauhid Allah Ta'ala, berzikir, solat dan sebagainya. Ia cuma menenangkan kita, dan akhirnya kita berasa tenang dengan kehidupan kita. Tapi lebih daripada tu, kalau kita tengok kesan kepada kapitalisme, sosialisme semua yang berlaku hari ini, dia bukan sekadar pada belah sini, tapi di belah sini juga. Saya rasa benda yang kita kena hayati betul-betul. Cuba masing-masing tanya masing-masing sejauh mana dia sebenarnya telah dijajah dari segi ekonomi. Mana ada orang kat Malaysia ni hidup dengan 1,500 boleh hidup dengan tenang dapat menyimpan pergi umrah setiap 2 tahun. Anak ada, keluarga ada. Anak ada. Saya pernah jumpa dan sembang secara rapat dan dekat, gaji 1,700, gaji isteri 4,000, macam lebih kurang cikgu kan, gaji dia 1,700, pengurus pasti kan. Gaji dia ambil 1,700 je, pengurus pasti 1,700 je kan. Lepas tu yang lain, isteri dia mengajar, dapatlah saya tak pasti, 3,000 4,000 lebih lah. Anak ramai tapi hidup bahagia, hidup tidak mewah tetapi cukup kan. Jadi bandingkan ada orang yang tukar-tukar semua, hidup dia macam tak cukup je. Dah ada kereta tak cukup, beli kereta lagi tak cukup, tukar kereta lagi tak cukup, itu baju lain, siapa yang sebenarnya kaya kan? Sedangkan itu lifestyle kan. Dan antara tips dia lah dia kurang berhutang dan sebagainya. Itu antara ni lah. Baik, itu je lah kot kalau nak imbang je kan. Tak habis ni kan. Okay. Baik, terima kasih Ustaz atas satu cuma tadi ada pasal bank tu, saya tak jawab. Tu tak payah jawab ke macam mana? Boleh juga Ustaz. Sebab sekarang ni naik balik kontroversi orang kata bank Islam ke apa kan. Benda tu diperdebatkan oleh beberapa asatidzah kita. Saya takut nanti video saya ni orang cut kata saya bantai bank Islam. Tak bukan boleh percaya sangat ni kan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok, Islam datang dengan memberi penyelesaian pada semua keadaan. Saya rasa ini benda yang kadang kita tak faham. Kadang bila kita simplistik dengan certain ideal, kita akan nampak bahawa Islam ni seolah-olah ini saja penyelesaian, tak boleh tukar. Tak, sebenarnya semua keadaan Islam ada penyelesaian. Contoh, keadaan di mana hegemoni dunia kena pakai bank. Contoh macam kalau kita nak buat trade pun, kita ada crude palm oil daripada Malaysia, kita nak bagi kepada, kita nak jual kat Indonesia, tak jauh pun Indonesia, boleh bagi-bagi macam tu. Sampai nanti sampai Indonesia, macam mana nak bagi, siapa nak beli, siapa nak jamin orang kat Indonesia? Maka ada bank kat Indonesia, dia jamin letter of guarantee bahawa kalau datang tu insyaAllah dapat duit. Tapi dapat duit je, duit tu kena digunakan, kena disimpan. Takkan simpan je, kena dilaburkan. Takkan labur je, kena ada produk. Takkan ni je. Jadi dia sebenarnya satu rangkaian sistem yang mana dia merespon terhadap keperluan moden. Dan bank adalah respon terhadap keperluan moden. Dan ke dalam sejarah Islam moden, mana moden ni kita cakap 1900 ke depan, ada negara yang diambil pendekatan mengharamkan bank terus daripada awal.
Mana ni semua adalah beberapa negara, Afghanistan, Pakistan dan sebagainya, kebanyakan belah tanah. Ada yang dia menghalalkan tetapi cukup syadid, macam belah-belah Arab. Ada yang ambil jalan pertengahan, macam terkata tadi Malaysia pakar sederhana, tapi dia ambil dengan kadar yang sederhana. Apa maksud kadar sederhana? Maksudnya kadar sederhana di Malaysia ni, produk bank kat Malaysia ni sebenarnya cikai. Maksud saya cikai ni maksudnya dia tidak semoden seganas ke Amerika dan Eropah. Maknanya Amerika dan Eropah ni hutang pusing sampai kan jadi gila-gila punya hutang kan. Kita tak kan, majority bank kat Malaysia dia akan bagi apa? Rumah, kereta, essential kan. Malah untuk personal financing pun, personal loan atau personal financing pun dia bagi cukup strict. Kenapa? Sebab itu adalah satu benda yang hutang boleh buat hutang. So dia strict kan. Sama juga macam instrumen pelaburan, semua sangat strict Malaysia sebenarnya. Sebab tu pelabur luar malah datang Malaysia sebab strict. Malaysia agak strict sebenarnya. Dan kenapa strict? Kita strict supaya kita sederhana kan. Dan itu satu banking in general, Islamic banking kan. Ada yang ambil pendekatan Islamic banking adalah dua perkataan yang tak boleh letak dalam satu nama kan. Islam banking al-bank. Tapi sebenarnya kalau kita tengok kan, tanyalah semua yang dalam banking dan finance kan, tanya semua orang. Kalau boleh tanyalah, saya yang duduk dalam tu dah berapa tahun dah tahun ke 13-14 tahun kan, dari dulu kerja apa semua. Tak ada siapa yang berpuas hati dengan keadaan sekarang. Maksudnya dia still rasa ada something yang kita kena improve kan. Tapi kalau kita tanya conventional banker, tak, conventional banker tu kita kena ni, Islamic banker tak, Islamic banker dia tahu sebenarnya kita memang kan banyak lagi ruang untuk improvement kan. Jadi dia lain tau. Dia macam kita bina daripada apa yang ada, respon dengan suasana sekarang, which is kita perlukan bank, kita perlukan tempat simpan, kita perlukan sedikit pelaburan, kita respon dengan situasi hari ini. Dan dalam masa yang sama tengok ruang improvement, pergi kan. Mana saya sembang ni dengan level-level yang Bank Negara Malaysia, Security Commission, tanyalah ada orang yang pakar-pakar pun semua kata sebenarnya ruang untuk improvement tu masih ada. Masih ada kan. Dari sudut bukan dari sudut modal je, dari sudut produk Islam, dari sudut banking tu sendiri kan. Sampai ada yang pergi ke arah lepas ni jangan ada bank. Macam mana keadaan tak ada bank? Kita cuba bayangkan Islam je, lepas tu kita cuba mergekan ke dan sebagainya. Macam mana sistem wakaf? Sebab tu kalau tengok otai-otai Islam banking, banyak dah sekarang ni pergi macam mana nak develop wakaf, macam mana nak develop sedekah, dan dia develop sebagai satu sistem. Ini satu development yang sebenarnya berasas titik tolak daripada pemahaman dan juga akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maksudnya dia tidak redha keadaan tu adalah statik kan. Walaupun kita pakai tawaruk, walaupun kita pakai ini kan, secara in general nampak ada perbezaan dengan riba dan sebagainya, tetapi kita rasa tak cukup beza lagi. Islam banking is not tawaruk je, kita kena buat something else, kita kena buat lagi sampai the whole Islamic, dia akan pergi bukan Islam banking, Islamic financial system, dia pergi lebih besar kan. Dan sepatutnya kena lagi besar Islamic economist, financial, baru ada bank kan. So dia akan pergi besarkan lagi. So macam mana besarkan dana wakaf? Dana wakaf sangat kecil. Macam mana besarkan dana sedekah sangat kecil. Dan dana-dana ni besar. Dan dia kena dibesarkan juga macam mana dengan komoditi, macam mana dengan fiskal, macam mana dengan ekonomi secara keseluruhan ni kan. Macam mana nak besarkan lagi. So ni semua adalah proses yang mana macam saya sebut tadi. Kalaulah apa yang kita buat ni, keyword saya adalah progress. Keyword kita ni kita makin ke belakang, saya bengang tak boleh saya banking haram. Tapi keyword kita adalah kita progressing. Kita tidak boleh nak meruntuhkannya senang. Ni haram, ni tak boleh, ni haram, ni tak boleh, ni haram tak boleh. Itu sangat senang. Contoh kita pergi masuk mall, tak ada sejarah haram, tak ada sejarah haram. Senang kan? Tapi sebenarnya tak semestinya haram. Mamak, tak ada sejarah haram. Sedap je kan. Mamak mana? Kan? Contoh kan? Jadi walaupun mencari sejarah itu penting kan. Jadi kita perlu tapi progressing. Tapi dah makin banyak dah yang ada halal. Bila kata nopak nolak, tanya kenapa kau tak boleh sejarah halal? Sorry, dalam proses. Okey. Contoh, dia satu yang sebenarnya tengah progressing. Bila tengah progressing, kita kena support. Satu. Kedua, kena tahu mana lubang-lubang progress. Cuma ini mungkin satu benda yang kena faham juga kepada mana-mana pihak yang mengkritik dan dikritik. Wujudkan suasana wacana dan juga wacana amar ma'ruf nahi munkar dan perdebatan yang sihat. Maksudnya, bagi saya, contohlah, orang yang mengkritik perkembangan Islam kena terus mengkritik sampai mati.
minta maaf saya kata, jangan, kalau kau berhenti satu hari, piat telinga. Sebab you kena kritik sampai mati. Kena, orang dalam industri kena dengar dan juga improve sampai mati. Simple je. Dan saya nampak yang tak sihat tu sebab ruang dia dekat media sosial. Kan, wacana tu buat luar lah, bincang betul-betul depan, tengok apa ruang, apa improvement, apa nak ni, apa nak kurang, apa nak tambah. Kan. Jadi itu satu benda yang sebenarnya improving yang kita kena buat. Ekonomi Islam sebenarnya kita akan selesai bila kita bukan saja dapat respon dengan suasana. Sekarang kita respon. Dia hanya akan selesai bila kita dapat lead. Macam mana nak lead? Cara fikir. Lepas tu kalau ekonomi, modal, komuniti dan sebagainya. Mana Yahudi pun dulu dia nak lead, dia kena kuatkan komuniti dia. Sebab tu dia sama komuniti dia tak ada riba kan, tak ada juri. Dan dia pastikan satu bisnes dia akan bawa sekali the whole community pergi bisnes tu. Cari kita benda tu yang kita kena perkukuhkan, kita kena kuatkan, jangan tikam, jangan ni, saling kerjasama. Saya ambil contoh kan, dekat Malaysia lah, kalau tanya saya lah kan, dekat mana yang paling kuat bisnes? Negeri. Kelantan. Oh, tepat. Saya dulu masa kerja dulu, saya pusing satu Malaysia. Saya tak nampak bisnes legacy yang berjaya betul-betul melainkan Kelantan. Kenapa? Dia ada dua perkataan jadi dia punya prinsip hidup. Okey, itu tak tahu. Set kita. Oh. Ni set kita ni. Jadi dia kuat kan? Dia tak makan. Dia makan sama Kelantan, pakcik, atuk saudara semua turun. Mu buat salah ni, bayang. Set kita dia tu menyebabkan ni. Anda bayang kat sini ada nasi kerabu Moknap kan. Saya tanya nasi kerabu Moknap tu, yang ni ni sebenarnya dari mana dia Kelantan ke? Dia kata je dia Kelantan. Macam mana boleh kenal? Oh, saya ni jiran depan rumah kat Kelantan. Yang ni, jadi dia kuatkan sama. Jiran dia tak ada kerja, memang datang Bangi. Bangi ni Kelantan kedua kan. Kalau Kota Baru, Kelantan ada Kota Baru, ni Kota Baru lagi baru kan. Jadi datang. Jadi jiran dia datang kerja kat sini, dia makin kuatkan komuniti. Sebab tu bila raya dia tutup, habis semua balik Kelantan. Yalah, semua mara. Semua balik. Jadi lepas tu dia buka cawangan, ada can ni kita buka dekat Pantai Dalam. Buka Pantai Dalam, panggil lagi jiran mana, jiran kampung sebelah. Bayang, dia kuatkan komuniti dia. Dia kuatkan komuniti secara kuat. Sebab tu kalau tengok kat Kelantan kan, ada orang kata lubuk simpan dadah lah apa. Saya kata taklah, sebab satu dia sempadan. Dadah kat sini pun ada banyak semua tak. Tapi dia punya bisnes keluarga sangat kuat. Saya pun mak Kelantan, pak saudara ramai Kelantan semua. Dia orang punya sembang beli tanah tu macam kita sembang beli baju kadang kan. Uniqlo ada diskaun lah. Dia macam tu kan. Dia punya ni nak jual tanah dia, nak beli lah. Boleh lah. Tak ada duit, tak ada pitih. Tak apa, pajak. Pajak. Tengok tanah, tengok. Saya masuk dengar perbincangan tu, saya tak boleh masuk. Kenapa? Sebab saya punya ilmu tu konon-konon kewangan lah, kerja lah apa. Bila masuk kat real business, fail. Dia tengok tanah, dia tahu, ni tak boleh ni. Ni tanah timun boleh, tanah ni tak boleh, tanah ni. Dia tengok tu dah tahu dah harga. Besar ni boleh tanam timun. Tahu timun? Bahasa Kelantan timun apa? Temikai. Ya betul lah. Ingat boleh. So dia tengok tu tahu ni boleh tanam temikai, tak boleh tanam temikai. Itu ilmu. Ilmu yang mana lagi tinggi di universiti konon-konon. Tapi sebab tak dipackage kan, orang nampak macam leke. Tak. Tapi sekarang ni diorang pandai humble brag dah. Tahu humble brag? Humble brag tahu kan? Okay. Jadi kalau tengok Kelantan, saya pelik kenapa banyak sangat Velfire dan juga Ford Ranger. Kita kat sini masih pakai Proton Saga kan. Tapi diorang dengan relax macam tu. Velfire ni, ada saudara saya sesedar senyap buat pum banglo. Saya macam saya Allah kan, lagi muda dari saya pun, tapi dia sendiri bina rumah banglo. Siapa dia kaya? Kita kat sini acah-acah kerja pejabat ke dia kan? Jadi sebenarnya kekayaan tu, bila kita betul-betul bina komuniti kekayaan, dia akan ni. Sayang sebab konsep sekarang ni dia banyak kepada, dia panggil sebagai dormitory punya bandar kan, bandar dom. Contoh Bangi kan, kita kan kat Bangi ni adalah dom kepada orang yang kerja KL kan. Betul je. Siapa yang duduk Bangi, kerja Bangi, itu orang paling sikit hati. Saya sembang dengan kawan saya duduk Sungai Tangkas, kerja Bangi. Duduk Sungai Tangkas kena jam dengan semua pergi KL kan, untuk pergi kat Bangi. Mana naik basikal lagi cepat kan. Jadi sebenarnya kita punya konsep ekonomi, kita tak bangunkan dari dalam tu sendiri. Tapi orang Kelantan berjaya kan. Orang Kelantan berjaya. Jadi kita, Sabah Sarawak pun lagi berjaya daripada Semenanjung.
Terang cakap Sarawak. Contoh, kalau pergi Sarawak, kita pergi kedai makan, yang ambil makanan, yang basuh pinggan, yang buat rumah, tukang buat rumah, yang buat rumah semua orang Sarawak. Kan? Dan diorang ni hidup dengan selesa. Kenapa? Sebab dia faham skill ekonomi sama diorang. Dia tahu cara nak ni. Dia tahu nak urus ekonomi individu dan ekonomi sekular dalam Sarawak. Kan? Jadi benda tu dalam komuniti dia. Itu satu benda yang saya fikir kena ambil pengajaran daripada Yahudi. Dan sebagai penutup, mungkin satu part yang kadang saya puji Yahudi, puji kita kena kutuk jugalah kan. Orang kata kenapa dia ni, adakah sebab bijak sangat apa semua. Saya ragu sikit lah sebab bijak. Sebab bila setakat saya jumpa, saya tengok semua bijak, ya mungkin ada bijak, tetapi dia lebih, kalau kita ukur antara bijak dengan ni, ada satu trait yang lagi tinggi daripada bijak yang menyebabkan dia boleh lebih jauh, iaitu lagi kejam. Kan? Contoh, dia bunuh budak apa semua kan. Setakat dah bunuh budak tu dah tak ada jiwa macam tu. Setakat nak bunuh negara, ekonomi negara semua ni apa sangat. Sebab orang yang implement riba dengan gila-gila macam diorang ni sebenarnya kejam. Sekali dia implement kat satu keluarga, fail semua, keluarga tu tak boleh keluar dari tu, rosak habis satu keluarga, 7 keturunan. Kan? Jadi kat Malaysia ni, rosak 7 keturunan kita biasa dengar sebab apa? Kad kredit je. Mana paling tinggi pun kad kredit lah biasa kita dengar. Oh, dia ni sebab apa? Sebab kad kredit banyak tu, habis anak dia sian. Tapi kad kredit ada takaful, ada insurans, pun settle. So settle. Tapi kat sana tak. Sana jadi hutang tinggi. Dan apa yang diorang buat secara international system, iaitu dia debt economy. Satu negara tu rosak sebab hutang. Contoh Jepun tak boleh keluar, susah nak keluar dari hutang. Dan Indonesia susah nak keluar dah. Greece lagi lah. Kita pergi jauh lah, Amerika. Jauh juga tu. Amerika besar. Bayangkan Amerika 90% daripada dia, setiap $1 daripada dia punya tax income, tax receive, bukan tax income, tax receive dia 19 sen. Dan 19% daripada tax dia bayar bunga sahaja. Bunga, bukan bayar benda, bayar bunga. Bayang macam ni, katalah Afiq gaji 10,000 kan. Gaji 10,000, 1,900 bayar bunga je. Katalah gaji 2,000, 200 bayar bunga je. Bukan bayar kepala lagi, bunga. Tinggi juga apa macam ni. Dan benda tu akan naik lagi sebab spending dia akan tambah naik jadi 1 trilion kepada 1.5 trilion dalam arms, dalam weapon arms. Jadi benda tu memang dia akan menjadi satu cycle yang akhirnya akan meruntuhkan negara tu, macam yang pernah berlaku kat Rome, macam yang berlaku dekat negara-negara barat sebelum ni. Jadi sebab dia sanggup buat benda yang zalim, saya boleh faham kenapa riba yang betul-betul in terms of riba haram tu betul-betul ni, sebab dia tak ada rahmah langsung. Dia rosak habis satu negara, rosak habis 7 keturunan, rosak habis ni. Dalam keadaan yang atas tu dia jadi macam K tadi kan. Jadi itu satu benda yang sebenarnya kita insafi bersama. Malaysia ni unik sikit lah. Kenapa? Sebab contoh lah, financial system Malaysia ni, walaupun ada bank apa semua, tapi last sekali yang marahin ni, dia dapat untung dari bank bila dia masuk SB, dia masuk EPF ada portion dan bank semua. Jadi itu satu benda yang tak berlaku sangat kat US apa semualah. Sebab tu kita kata susah ya, tapi dia sederhana lah kan. Dia tidaklah sampai ni kan. Jadi itu satu benda nikmat yang kita kena hargai. Tapi macam saya sebut tadi, isu nombor 1 adalah progress. Kita nak progress, kita nak mula dari mana? Kita kena mula dari falsafah yang betul. Kita kena fikir balik cara fikir ekonomi yang betul. Jangan terlalu kapitalis, jangan terlalu sosialis, jangan terlalu. Saya tengok hari ini masalah berlaku bila terlalu rigid. Maknanya ini je cara ekonomi, ini je cara fikir. No. Bila kita start fleksibel, kita akan start nampak banyak sekarang orang-orang ekonomi yang bagus. Contoh macam saya sebut tadi lah, ekonomi setempat. Ekonomi setempat ni satu yang kita fikir ni macam kecil. Sebenarnya adalah satu bentuk perbandaran yang penting untuk kita faham. Macam kita nampak banyak negeri dia survive dengan tu. Dia survive dengan tu. Walaupun orang kata T20 dekat KL, B40 kat KL, M40 kat KL, T20 kat Kelantan ke apa semua. Tapi tak semestinya. Bila kau masuk sana, memang sebenarnya T20 sana tu sebenarnya dia level lain. Dia bukan ukur pakai gaji je. Kita hari ni kadang kita ukur terlalu pakai gaji, terlalu pakai GDP, terlalu rigid kat situ. Sekarang kita nampak dia punya generational wealth, macam mana dia punya keuntungan daripada tanah, keuntungan perusahaan, aset semua. Itu satu yang saya nampak bila kita rigid kita tak akan dapat. So flexibility tu kita mula dengan ni, dan bertitik tolak daripada tauhid, al-mal malullah, al-milkiyah lillah, milik semua Allah SWT. Dan kita sebenarnya bermula dengan kita menguruskan pemilikan Allah Ta'ala. Tu deep tu.
kita dapat gaji, kita rasa kita punya, tak, Allah punya. Betul. So kita nak spend macam mana? Allah suruh aku spend macam mana? Allah bagi aku beli coklat ni, Allah bagi aku ni kan, aku nak buat lebih. Itu falsafah kan. Itu masalah sekarang bila ekonomi kita ni terlalu demokrasi, terlalu sederhana. Jadi bila kita ada peluang tu, kita rasa macam kita punya. Sebenarnya no, kita menguruskan harta Allah. Gaji kita dapat pun harta Allah. Apatah lagi kalau tu adalah duit cukai ke, duit apa ke kan. Itu satu, itu falsafah yang kita. Kedua adalah istilah yang saya sebut tadi, progress. Kita kena bina satu wacana yang, saya tak suka berkata progresif, tapi progresif lah. Sebab progresif ni istilah yang biasa orang pakai untuk kita tinggalkan yang lama. Tidak, mana kita kena lebih ke hadapan, yang mana kita jangan cepat menghentam orang, tetapi lebih kepada mengkritik dan juga lebih kepada membina wacana. Dan wacana ni saya nampak dia kena bukan ruang Facebook lah, dia kena ruang yang jumpa depan, kita bincang, sesama orang-orang yang hebat dekat Malaysia ni, dan sebagainya. Dan kena cross, mana cross ni jangan duduk silo. Mana contoh kalau Malaysia ni satu masalah silo, ekonomis duduk dalam silo dia, investor duduk dalam silo dia, politician duduk dalam silo dia, semua duduk dalam silo, dan dia hanya bersatu 4 tahun sekali masa pilihan raya. Itu yang saya rasa itu masalah besar kat Malaysia lah kan. Jadi dia kena satu wacana yang bersama, yang progresif. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah tindakan kita secara individu. Kita jangan pergi kepada yang ni kita kan faham, yang tadi yang war, perang semua. Penjajahan kehidupan yang berlaku kat kita ni sebenarnya adalah satu lifeline ekonomi yang ada pada US, pada Yahudi dan sebagainya. Kita oversubscribe, Netflix nak subscribe, apa Star, apa semua nak subscribe. Tengok tak ada pun kan. Tapi status kan, iPhone pun nak subscribe, ni semua everything nak subscribe, everything nak kena buat. Tak kan, ingat kekayaan tu adalah bila kita bersyukur dan bersabar. Kita sabar, bila kita dapat lebih, kita syukur. Jadi keadaan tu akan lahirkan keadaan yang kita tambah harta pun hidup kita macam ni, berkurang harta pun hidup kita macam ni. So hidup kita tenang je kan. Jadi secara level individu dia bagi impact. Dan cuba fikirkan apa kita buat dalam komuniti. Itu saya rasa sesuatu yang kita kena cuba usahakan, insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih Ustaz atas satu perkongsian yang sangat mendalam. Okay, lepas ni dah boleh buat satu diskusi berkaitan dengan falsafah ekonomi. Kena. Okay, jadi kepada para penonton kita, terima kasih kerana turut kekal bersama kami sehingga akhir bagi video dan perbincangan kali ini. Jadi sekiranya anda mahu konten-konten seperti ini kekal dan masih lagi bersama dengan anda semua, boleh tekan butang subscribe, like, share, serta anda boleh tekan link yang berada di description untuk membuat sumbangan bagi menjayakan projek-projek ni ke masa hadapan. Jadi itu sahaja daripada kami. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.